saya, manager kumpulan MTD Ise. Ya, ini Din, fan MTD. Admin kan? Yes, admin. Ya. Come on lah, Seh. Macam Seh, strategi untuk minggu keempat. Come on lah, kita harus menang. Logat Logat okey, tak ada masalah. Kelakar, mesti kelakar punya. Okey, pakai logat Kelantan ke ataupun pakai tidak. logat putih? Takkan guna Kelantan. Saya takkan gunakan kekuatan untuk menjadi kelemahan saya. Tak. Wow. So, apa strategi kumpulan MTD untuk minggu yang keempat ini bertemakan logat? Saya dah tahu dah kelemahan Jocha, Rock dan Cikanos kat mana. So, minggu ini MTD menang. Confirm menang. Kita tengok apa persembahan confirm menang MTD. Jom. Tuan! Hang ni siapa ni? Saya kerja baru. Wow, kerja baru ni. Aku nak tanya hang Hang tahu tak kita jaga apa sini? Hang nampak tu? Kita jaga apa? Pondok Keselamatan Zoo Negara. Kita jaga binatang dalam ni, hang tahu? Wih, kita jaga binatang. Jaga binatang. Susah bang. Susah ni aku bagi hang dulu. Ni hang punya wokiak atau kiak. Ni hang punya. Ambil. Ingat, nanti cotiak kemudian aku bagi. Apa dia bang? Cotiak tu. Cota. Cota tu sebut ni tu. Oh. Ni? Okey. Aku nak tanya kat hang Kita jaga binatang. Okey. Paling kuat hang kena tahu basic binatang. Hang tahu basic dia. Basic tak tahu bang. Saya Tu pasal hang ni. Kurang lama sini hang kena respect aku sini. Berapa lama? Aku sini 30 tahun dah sini ni. Abang umur apa? Aku 31. Mak aku lu cleaner ni. Masa tengah cuci kucing dia beranak aku tu kerja. Sini. Jadi bang. Binatang dalam ni semua lain. Dia tak sama macam luar. Lain gila. Bang, mana apa dia? Binatang apa dalam ni ada bang? Sini semua dah. Hang kena hati-hati. Bangau dah? Bangau. Hang nampak sangkak tepi tu? Tak nampak. Kosong kan? Dulu tu bangau dari situ. Ui, berapa banyak? Dia 300 ekor lah ni 32. Habis mana? 298 ekor ni tak ada. Mereka tak duduk sini dah. Mereka pergi mana? Mereka duduk lokap lah ni. Mesti boleh lokap? Mereka tu dituduh mengambil benda bukan-bukan. Nampak kaki dia kecut tu. Isapkan bukan tu. Hang kena jaga-jaga. Binatang sini semua lain. Dia pelik-pelik tau. Hang tahu. Oh, dia pelik-pelik bang Ni. Aku nak beritahu hang. Okey. Harimau hang tahu harimau. Harimau tahu harimau. Bunyi harimau macam mana? Macam mana bunyi dia? Bunyi dah. Sini harimau tak bunyi macam tu. Bunyi macam mana? Bunyi hau. Wih, kenapa harimau bunyi macam tu? Sini harimau semua pondan. Sini. Depa kahwin dengan penguin. Sini manja semua sini. Oh, dia manja. Ini tak bercakap orang ni. Oh, dahsyat. Ni, aku tanya kau. Okey. Kalau kat luar harimau ada apa badan dia? Ada belang. Ada belang kan? Pepatah kata harimau mati tinggal ikan belang. Sini semua harimau putih. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka mati dengan belang-belang mereka bawa ni. Ni lain sini. Oh, dia lain tu. Hang kena hati-hati binatang sini. Sini semua luar biasa ni. Dengar tu. Tu bunyi apa? Tu bunyi gajah. Tu bukan bunyi gajah. Tu bunyi apa? Itu bunyi burung kakak tua. Pasal apa pula bang? Dia duduk sebelah gajah tu. Dia tiru cakap gajah tu. Tu bunyi apa? Tu bunyi burung kakak tua. Bukan burung kakak tua. Betul? Tu bunyi gajah. Dia tiru balik burung tadi tu. Wih. Betul. Sini lain. Macam. Dengar. Dia panggil ni. Dia nak keluar ni. Dia nak keluar tu. Tu bunyi apa? Tu bunyi bahasa Arab. Tu bunyi unta. Unta benda pasir. Mereka nak keluar ni. Pergi Bukit Bintang. Buat apa bang? Mereka lah ni malai Shisha. Dengar. Bunyi apa tu? Oh, yang tu bunyi serigala bang. Bukan serigala. Apa tu? Itu kupu-kupu. Pasal apa bunyi kupu-kupu macam tu? Dia terbang malam sangkut kantin. Jadi sakit Ya tu. Sini lain. Macam-macam pelik lah tu. Bang, saya nak tanya apa dia? Okey, binatang paling ganas sekali apa bang? Ganas sini? Ganas. Yang paling betul-betul ganas? Gangster lah. Rama-rama sini. Sini paling ganas rama-rama. Pasal apa rama-rama? Dia pakai tatu. Boleh mana pakai tatu? Pakai tatu tu. Habis paling manja dia manja-manja sikit. Paling manja gajah. Lah ni dia tak boleh keluar duduk sangkar. Pasal apa? Dia kena gaut tu. Atau dia gemukkan saja obesiti tu. Betul. Binatang apa lagi yang nak tahu? Binatang apa lagi? Panda ada bang, panda. Panda tak ada. Mereka balik cuti raya. Pasal apa? Mereka start play buluh. Hang ada duduk buluh saja tu. Pilih buluh tu. Binatang apa nak tahu? Monyet, beruk, kongkang, pisang hanya bagi langsung. Mereka tak boleh tengok pisang. Jangan bagi. Pasal apa? Itu ada kes. Kes apa? Dia makan-makan. Dia buat parti. Dia buat parti? Dia pergi buat pisang tu dodoi kat dalam tu. Bang, apa dia? Saya nak tengok kancil lah, kancil. Kancil tak ada lah. Ni dah pukul 2 pagi. Kancil tak ada. Dia pergi mana? Dia malah buat Uber.
Kancing buat umur pukul 4 baru balik. Dah ni dah pukul 4.30. Aku nak kena balik dulu. Okey. Hang standby jaga, ha? Kita jaga sampai pukul 7. Siapa jaga sampai pukul 7? Abang, kita jaga dua orang, kita security. Aku bukan security. Habis aku repair sangkak tadi. Wow, memang kelakar kumpulan MTD dengan display yang paling baik. Kepada anda, boleh terus undi MTD sekiranya anda rasa mereka ni layak menang RM5,000 minggu ini, okey? Di hotfm.com memang tempatnya. Pastikan MTD jadi juara, okey? Kelakar lagi.